Assalamualaikum, selamat kembali untuk next vlog guys. Okay, untuk vlog kali ni sepenuh bulan Ramadan ini aku nak bawa family aku lah, abang aku, akak aku, mak ayah aku, adik aku apa semua. Kita pergi ke Cyber View Resort dekat Cyberjaya, berbuka puasa lah. Dekat sana dia macam resort, okay? Resort bukan hotel, dia resort, tapi best lah, antara tempat yang best. Sebab wife pernah pergi sebelum ni, dia cakap dekat situ kalau nak berbuka sedap. Lauk-lauk dia sedap, berbala lah, kena dengan harga yang 100 lebih tak silap satu orang untuk makan. Dan kalau tidur kat situ akan ada sahur sekali lah. So aku decide nak tidur kat situ semalaman, esok baru balik ke tempat lah, baru balik rumah. Okay. So sekarang ni baru aku nak gerak pergi isi minyak. Mak ayah aku pun aku tak ambil lagi apa semua, aku nak pergi isi minyak jap. Lepas tu kita terus gerak ke Cyber guys, ke Kuala Lumpur. Kita nak berbuka puasa kat sana. Okay, aku nak pergi isi minyak jap. Senang je, pakai settle je guys. Alright, pakai settle, tak payah turun kereta, tapi kena turun juga sebab tak ada orang yang dia nak isi minyak. Kita isi minyak pakai settle. Mudah dan senang. Nampak? Dia tulis kat sini. Terus boleh isi minyak. Okay, jom kita isi minyak, let's go. Alhamdulillah, settle guys. Jom. Okay, alalang aku dah keluar pergi isi minyak jap. Aku nak ambil family aku dulu, mak ayah aku dulu kat rumah. Lepas tu baru aku ambil wife aku dengan anak aku dah. Sebab anak aku tengah tidur sekarang ni, aku tak nak kacau lagi. Sekarang pukul 2.18 petang. So dalam pukul 3 macam tu gerak lah, sampai sana dalam pukul 5. Aku harap tak jam lah, sampai sana, hopefully. Hai, nama saya Heidi. Dia nak pergi mana ni? Dia nak pergi mana? Nak pergi... Dah memang kena bercakap tu. Alhamdulillah, sekarang kita dah sampai dekat Cyber View. Ui, best berbuka puasa kat sini rasanya. Nampak dia punya vibe dia. Besar lah guys. Jom kita try masuk dekat dia punya lobby. Kita nak pergi check in dulu. Ada bagi, boleh naik. Kalau malas boleh naik pakai ni. Lama dia punya tempat dia besar guys. Kau tengok kat sini. Gila, bapak cantik je. Santai corner. Memang santai, nampak ada tempat duduk. Lawa gila. Cantik guys. Okay, sekarang ni kami dah sampai dekat dia punya hotel. Atuk. Tengok tu, atuk. Ni bahagian belah belakang. Wah, boleh lepak kat beranda. Okay, ini tempat masuk dia. Dan ni bilik aku dengan wife aku lah. Kita ada 4 bilik total. Ni satu. Kita ada 4 bilik. Dekat-dekat. Okay. Wah, 2. Satu katil queen, satu single. Ada TV kat sini. Okey lah. Wah, dia punya design. Cuma sebilik air dia. Cantik dek. Dek. Wah, dia boleh mandi kolam lah kat sini. Okey lah. Siapa telefon tu mama? Cakap apa? Okey, ini dia punya luar. Kita menghadap belakang macam ni.
Okey lah. Sini boleh lepak. Dah tak macam ni je dah. Okey lah. Not bad lah. Haidil macam biasa, pergi Jakarta pun ditolak beg. Dekat sini pun dia memang minat. Budak kecil ni. Minat betul menolak-nolak tengok tu. Abang dah sampai. Okey, kita tunggu lagi seorang je. Akak belum sampai lagi. Masuk kena nampak kena tag. Belah sini. Belah sini. Udah. Dua-dua naik. Oh, dia buka pakai. Oh, dia buka dua-dua. Kenapa kita kelang kabut? Okey, sekarang ni dah siap untuk kita nak pergi ke tempat makan berbuka puasa. Idea matching apa-apa lah dengan mama kan? Kan? Betul tak? Habis remote tu rosak tu. Jom. Ada puasa tak? Ada puasa tak? Cakap. Ada puasa tak? Cakap. Wah, dah ada nama. Nak nama sikit? Dah ada nama kan? Haikal dan Wami ada dua. Buat buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la qasumna wa mita amanna wa ala bizika tahna. Rahmatika ya rahman rahim.
suasana malam dekat Cyber View. Wah, cantik. Lawa Ada tempat mainan untuk budak-budak lagi malam-malam. Aidil suka dapat main. So dekat belah sana ada tasik guys. Ada kolam. Dah cantik. Rakam. Anu. Ni rakam kat gambar. Salah. Ha? Semula. Macam mana feedback sikit makan kat sini? Makan. Okey, terlalu variety. Okey. Recommended. Sedap eh? Sedap, cuma tempat dia crowded sikit lah. Crowded sikit. Kalau macam untuk private maybe boleh sewa apa? Dia punya bilik khas tu kan? Itulah. Lepas ni next time Eka pula bawa ke bilik tu. Okey, insya-Allah. Okey. Boleh. Bagaimana? Tu ada dari bilik yang Ini tahun kedua kita berbuka di luar pada negeri kita lah. Lepas tu apa nama boleh datang semula lah sini. Tahun depan ni kalau ada modal boleh lagi datang sini. Sebabnya makan best, tidur pun best. Mana puas hati lah bayar. Lepas tu apa lagi ni? Orang tempat pun selesa, tidak bising dalam taman. Suasana dalam taman. Rasanya itu je lah. Cik render. Cik, Assalamualaikum cik. Macam mana makan tadi, okey? Awak ni siapa? Awak ni siapa? Menu sahur pagi ni guys. Diorang hantar dekat bilik Sahur diorang hantar kat bilik. So dapat ayam. Ni ikan. Ikan. Dapat ikan kurma, telur dadah, sayur dan nasi putih. Nice Lepas tu dengan air mineral satu.